Surah Muzammil ada 20 ayat. Intipati surah ini menceritakan tentang baginda Nabi SAW ketika mana baginda menerima wahyu yang pertama, Nabi balik ke rumah. Mengikut ceritanya, Nabi nak pergi ke Gua Hira untuk berhalwah. Kemudian di pertengahan perjalanan, Nabi bertemu dengan Jibril alaihissalam dalam rupa bentuk yang asal. Maksud rupa bentuk yang asal ni, Jibril masih berada dalam keadaan rupa dia tu. Bukan berbentuk manusia. Jibril seperti yang kita tahu, dia ada 600 sayap. Jadi, Nabi ni tengok Jibril dalam keadaan rupa Jibril yang asal tu, dan Nabi balik ke rumah dengan keadaan ketakutan, dan Nabi minta diselimutkan dia. Nabi minta Khadijah selimutkan baginda Nabi SAW. Dan ketika baginda diselimutkan itulah turunnya surah ini. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Jadi, orang yang berselimut tu siapa dia? Baginda Nabi SAW. Apa yang Allah perintahkan? Qumil laila illa qalila. Bangunlah daripada sebahagian malam untuk mengingati Allah. Apa solat malam yang kita boleh buat sekarang ni? Solat fardunya. Solat fardu yang waktu malam. Maghrib dan juga Isyak. Kalau sekarang bulan Ramadan, tambahan dengan solat sunat tarawih. Bagus. Jadi, itu antara yang dikatakan, bangunlah pada waktu malam untuk mengingati Allah. Nisfahu awingkus minhu qalila. Sedikit daripada waktu malam ataupun separuh daripada waktu malam. Sedikit tu maksudnya daripada Isyak tu lah. Daripada Isyak kita solat fardu Isyak, kemudian kita solat sunat tarawih sampailah kepada witir. Itu antara sedikit yang dikatakan dirikanlah sebahagian daripada malam itu. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Ini ayat yang menjadi dalil, yang menjadi bukti, yang menjadi hujah kepada Al-Quran mesti dibaca secara bertajwid. Tartil maksudnya bertajwid, sebutan huruf yang betul. Boleh? Itu antara yang dikatakan warattilil Qur'anu tartila. Bacalah Al-Quran dengan keadaan tartil. Tartil tadi apa maksud dia tartil? Ada betul keadaan sebutan huruf, mahraj huruf, hukum tajwid. Yang kita sebab dalam Quran kamu ada warna kan? Betul? Warna-warna itu menentukan hukum tajwid. Jadi hukum tajwid itu perlu kita pelajari dengan sebaik yang mungkin. Jangan saja kita hatam Al-Quran, hatamnya dah 3 kali. Tapi bacaannya masih lagi. Hukum tajwidnya banyak salah. Sebutan tak betul. Jadi itu semua kita kena betulkan balik semula. Bukan hanya kita kejar banyak kali hatam, tapi membacanya dengan cara yang tak begitu baik. Sebab Al-Quran akan tuntut hak dia nanti. Wahai Allah, aku nak tuntut hak aku. Kat mana Al-Quran akan tuntut hak dia? Ketika di akhirat Allah SWT. Akhirat yang Quran yang ada di depan kamu sekarang ni yang kamu baca tu, dia akan tuntut hak dia. Apa hak Al-Quran? Dibaca dengan betul. Dibaca dengan bertajwid. Dibaca dengan sebutan yang betul. Sebab itu kita baca tadarus Al-Quran. Biasa dalam bulan Ramadan kan, kita tadarus. Apa guna tadarus? Untuk membetulkan kita punya bacaan. Bacaan daripada segi sebutan, bacaan daripada segi mahraj huruf, bacaan daripada segi hukum tajwid. Jadi itulah pentingnya bila Allah sebutkan warattilil Qur'anu tartila. Bacalah Al-Quran dalam keadaan tertib ataupun tartil. Itulah maksud dia. Faham? Faham? Jadi, antara perintah yang diletakkan di dalam tu itulah dia. Boleh kita baca Al-Quran? Boleh.
Tapi hendaklah berusaha untuk memperbaiki kita punya bacaan. Bagus. Kita punya bacaan. Daripada sehari ke sehari, baiki kita punya bacaan. Bukan kita membaca, sekarang kita dekat sini kita baca macam ni, 2 tahun akan datang kita baca macam tu juga. Tak muah. Sepatutnya kita makin memperbaiki kita punya bacaan. Itu antara intipati yang terkandung di dalam surah Muzammil yang kita dah baca sebentar tadi. Dia ada 20 ayat dan kita hanya menerangkan sedikit daripada 20 ayat itu berkaitan dengan Al-Quran dan bagaimana surah ini diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.